Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni Sabtu 4 April 2026 pukul 3.30 petang. Ni bunga pecah yang berputik jadi buah lah. Selepas tempoh 2 minggu kita letak baja bunga Baja bunga saya letak baja Yara Nitrabo baja bunga lekat buah lah. So saya nak cerita soal maintenance rumput dekat sini Rumput kat sini pada asalnya sangat tinggi So saya mengamalkan jadual saya ni 2 minggu sekali saya akan mesin. Kiranya ada bajet lebih, kita beli basta lah. Basta yang tak merosakkan pokok dan akar tanaman. So andai kata hujan datang, rumput naik, kita maintain guna mata tali je lah. Kalau kita guna mata blade tak sesuai untuk rumput tinggi ni. So barulah kita selesa untuk buat kerja kebun. Nampak lebih kemas dan teratur lah. So bila cuaca kemarau macam ni, kita kena buat kerja tambahan sikit. Sebab pokok yang menghasilkan putik buah ni dia dah mula nakkan air yang banyak Walaupun kita dah ada buat saliran, tapi kita tetap letak air supaya penghasilan buah tu akan jadi besar dan cantik lah. So saya nak pergi sana pun dah tak larat lah sebenarnya. Sebab panas kemarau kita tengok tanah pun kita dah tahu So kat sini kita just maintain je lah pakai mesin tali. Supaya bila dia datangnya hujan nanti rumput dia naik akan jadi sekata. Tak adalah banyak kerja sangat. So kita pun sedap lah mata mandang nak buat tu. Saya mengambil masa setahun lebih juga nak maintain rumput jadi macam ni. Bermaksudnya 2 mesin rumput jugalah. Satu dah janam. Satu lagi ni yang baru ni okey sikit lah. Sebab sisi dia mungkin tinggi sikit. Sekali jalan boleh 2 jam lebih. Bolehlah kita buat dalam setengah ekar sekali jalan.